Guys, ni ada sebuah apartment untuk disewakan di Residency Adelaide 4, Bangi Avenue. Unit ini disewakan fully furnished. Okey, boleh nampak sini ada dining chair dengan table. Ada peti ais baru ni. Okey, sini ada kitchen cabinet dengan tabletop semua dah siap. Apa yang best mengenai apartment ni, dia ada 3 bilik dan 3 toilet, okey. Memang rare lah unit ni kan. Tengok ni, memang fully furnished semua. Okey, jom kita tengok toilet yang pertama lah. Okey, ni condition dia. Memang nice lah kan. Okey, jom kita tengok somehow master bedroom kot. Okey, ni ada siap built-in wardrobe. Dah ada katil dengan tilam. Ada aircon, kipas semua ready. Also kita ada toilet juga dalam ni. Memang dah ada water heater siap. Next, kita tengok second bedroom. Okey, yang bedroom ni ada aircon, ada wardrobe. Nanti owner akan tambah katil punya set lah. Okey. Unit ni owner dah renovate ya. Dia ada buat wet and dry kitchen. Okey, sana kita boleh nampak itu wet kitchen lah. Itu master bedroom yang ketiga. Okey, ini kawasan living hall. Sini ada TV, ada TV cabinet. Nanti owner akan pasang curtain jugalah. Kat sini dia akan pasang curtain. Ada bagi sofa jati satu. Okey, ini dia punya view lah. Memang cantik lah. Nice kan. Boleh nampak area Bangi ni hijau semua. Mana nak dapat view macam ni kan. Okey, jom kita tengok tu dia punya dry kitchen. Kita tengok dia punya wet kitchen lah. Tengok sini ada dapur, ada sinki, ada mesin basuh juga. Memang lengkap lah Okey. Okey, ini adalah master bedroom yang ketiga. Sama juga ada built-in wardrobe, ada toilet, ada water heater, ada lampu, kipas, aircon. Okey guys, tengok memang puas hati kan. Unit baru semua, cantik. Kalau minat, Roger, okey.